memang senang. Tak, sekejap Ustaz. 4 hari Ustaz kendalikan kita ni, teruk ke? InsyaAllah. Memang best lah. Memang banyak kali-kali datang tetamu memang banyak macam apa? Ada yang suka cepat marah, ada yang senang, ada yang redha, macam-macam lah. Tapi insyaAllah memang sebagai tour guide, pemandu pelancongan memang saya dah biasa handle jemaah macam ni. Tapi memang jemaah ni best pasal macam Haji Halim kan. Dia memang pasal macam Haji Halim ni memang ni benda-benda macam ni kena kita pelihara ni. Benda macam ni tak boleh pelihara. Inilah. Jadi kalau ada orang kelakar macam ni kita senang. InsyaAllah best dia. Dan rombongan ni juga ada macam ada Datuk kan, Datuk Saidi, Allah, Datuk Musa. Yang bas dia satu orang, Datuk, yang bas bukan Datuk ni orang sibuk tapi dia boleh datang kemari. Itu satu kebanggaan bagi kami melayani tamu kepada Malaysia. Datang lagi, kami jemput datang lagi ke Aceh. Aceh ni memang kami baru mulakan selepas 32 tahun konflik, kami baru mulakan lagi destinasi wisata ni terbuka pariwisata di Aceh. Dulu tak boleh masuk negara. Jadi kita memang masih baru, banyak kurang, kita mohon maaf, tapi kita sedang belajar nak perbaiki. Macam mana Aceh ni pun macam Malaysia, hari-hari orang boleh datang ke Aceh. Masya-Allah. Okay. Terima kasih Ustaz. Saya pun bagi pihak ni mengucapkan terima kasih kepada Ustaz lah. Jaga kami, saya rasa puas hati juga lah. Alhamdulillah. Ya Ustaz, terima kasih. Jumpa lagi.